Apa kau makan? Dia mau kau je. Apa kau makan? Kau ini Chinese sausage lah. Tak pandai buat nasi goreng Chinese sausage. Yang manis wangi. Apa video ni? Okey, yang kulit ni guys, kamu mau buka pun boleh, tak buka pun boleh. Boleh juga dimakan ni. Aku just tunjukkan kamu. Okey. Jangan pula kamu ingat ni plastik. So ini yang saya sudah buka kulitnya, yang ini tidak buka kulitnya. So sebenarnya boleh juga, selamat dimakan juga. Kamu mau buka ataupun tidak, terpulang. Jadi saya pakai dua-dua ya guys. Satu yang sudah buka, satu yang belum buka. Kita potong begini untuk nasi goreng. Seperti biasa, kita panaskan kuali, letak sedikit minyak, masukkan Chinese sausage dulu. Kita tumis-tumis dulu, kasih dia wangi guys. Nampak? Selepas dia wangi-wangi, kita tolak tepi dulu. Kita tambah lagi minyak. Kita letak bawang putih. Masukkan telur. Kuatkan api. Masukkan nasi. Masukkan kacang. Kita masak dia. Lepas tu kita letak rasa. Okey. Lepas tu letak sedikit minyak bijan. Tutup api. Oh yo. Okay. Kita letak di mangkuk. Yo. Selesai mah. Belum sekarang. Kau tengok siapa mau makan.